Masalahnya dia membuat perjanjian ini dalam secrecy, secara rahsia. Sehingga 26 hari bulan Oktober, tiada siapa tahu yang Datuk Anwar akan menandatangani suatu perjanjian trade dengan Amerika. Yang kita tahu sebelum ni dia menyatakan kan ada bantahan. Bantahan termasuk bantahan untuk tidak menjemput Trump kerana penglibatan Amerika di Gaza dan sebagainya. Bantahan yang agak tinggi di kalangan masyarakat Malaysia. Ada banyak demo dan sebagainya. Tapi dia masih juga menjemput. Alasan yang diberikan oleh Perdana Menteri ialah bahawa dia bukannya menjemput sebagai pemimpin Malaysia tetapi sebagai pemimpin ASEAN, sebagai pengerusi ASEAN bagi tahun ini. Jadi dia terpaksa jemput, dia jemputlah. Itu alasan yang beri. Tapi bila Trump sampai di airport, sampai menari-nari itu, lepas pada tu kita tahu Trump sebenarnya tidak menghadiri ASEAN on the side sajalah, cuma bersalaman dengan apa saja. Dia datang sini, yang perkara penting yang dibuat ialah menandatangani perjanjian dengan Malaysia, bukan dengan ASEAN pun. Kalau betul Trump dijemput bagi menghadiri persidangan ASEAN, sebenarnya perjanjian ini harus dibuat dengan negara ASEAN secara keseluruhan. Mengapa pula Malaysia secara peribadi? Takkan benda tu Trump turun baru dia yang decide nak buat? Bukan. Sudah pun diputuskan. Semua detail-detail sudah pun dipersetujui. Cuma tidak dimaklumkan kepada rakyat Malaysia, tidak dimaklumkan kepada siapa. Disebabkan terdapat bantahan, dia berikan, Datuk Anwar berikan alasan bahawa sebagai pengerusi dia menjemput. Tak ada masalah sebagai pengerusi. Tapi bila sampai sini, tengok-tengok ada satu perjanjian dan it took us a few days. Beberapa hari baru kita realise bahawa apa kandungan perjanjian ni. Lagi satu saya nak nyatakan, perjanjian ni tidak diterjemahkan dalam bahasa Malaysia. Masih dalam bahasa Inggeris.